Assalamualaikum, salam sejahtera. Kuala Lumpur, Tachahau, Vanakam. Terima kasih kepada saudara Syukri, Presiden Parti Bersama. Saya juga nak merakamkan penghargaan kepada kita ada sahabat-sahabat pengasas Parti Bersama ataupun Malaysian United Party yang berasal daripada Pulau Pinang dan kepada semua yang hadir pada acara kita pada malam ini. Kita hadir ke tempat-tempat kita aturkan, kita jelajah seluruh negara untuk bertemu dengan orang ramai dan menerangkan tentang dasar-dasar Parti Bersama. Ini program pada malam ni. Pada masa yang sama kami juga adakan yang dikatakan tadi program di Shah Alam, program di Kota Raja, itu kita bertemu dengan ahli, party members. Tentang terangkan, saya dengan Rafizi sendiri turun untuk terangkan tentang gerak kerja parti. Bagaimana we organize the party using our digital platform dan sebagainya. Memang kerja ini bukan kerja mudah. Tadi Datuk DSA dia kata, kita senang lenang tinggalkan gaji. Tak senang. Tak senang. Tetapi saya kena ingat balik. Bila mana saya, Rafizi, saya mula bantu terlibat dalam gerakan politik, gerakan reformasi umur saya 19 tahun. Belum pergi universiti. Saya pemegang beasiswa PNB, kerajaan, government link. Tetapi saya beria-ia nak terlibat kerana saya merasakan generasi saya, waktu tu muda kan, generasi saya ni kita nak tengok harapan yang baru. We are tired of race-based politics. We are tired of division. Kita nak sesuatu yang baru. Maka pada waktu itu, kami rakyat Malaysia yang biasa, tak kenal, tak pernah ada kepentingan. Jujur saya kata, waktu Anwar TPM, saya tak minat pun pada Anwar Ibrahim. Tetapi kita merasakan this is satu gerakan yang menghimpunkan rakyat Malaysia yang biasa. Maka kita naklah bantu. Tak ada mimpi jadi menteri. Saya betulkan, mimpi tu ada. Tetapi rasa macam samalah mimpi saya nak jadi pemain bola profesional. Kan? Sama level mimpi tu. Kan? Mimpi semua macam-macam lah. Kita mimpi jadi billionaire, jadi ni. Kita mimpi jadi menteri. Tetapi yang paling penting, kita nak terlibat, nak bantu, nak buat dengan cara yang betul. Kalau saya hanya mimpi untuk jadi menteri, awal-awal saya masuk UMNO. Tak ada masalah. Sewaktu saya di UK pun, I got into trouble. Di UK bukan di Malaysia. Di luar negara, saya dapat surat amaran. Sebab waktu tu saya dengan Rafizi bawa Nurul Izzah datang London. Itu sejarah 2002. Kami bawa Nurul Izzah datang London, I got into trouble with my sponsors. Tetapi alasan dia apa? Anda terlibat di dalam politik. Tapi Kelab UMNO ada. Kalau student Kelab UMNO tu, kalau yang nasib baik boleh balik lagi waktu PAU. Perhimpunan Agung UMNO dapat tiket free. But we did all that sebab kami percaya atas idealisme. Jadi kita bantu. Kemudian bila dipanggil, saya kerja 6 bulan di PNB. Saudara Anwar Ibrahim minta saya untuk bekerja dengan dia. I left my job dalam legal department. Bayar balik dengan gunakan harta mak saya mortgage balik. Refinance, guna duit tu bayar PNB sebab saya kalau tak kena dakwa kat mahkamah. Kerja dengan Anwar. Tahun 2008, 2 tahun selepas itu, PKR tak cukup calon untuk pilihan raya dekat negeri Selangor. My parents come from Kelantan. Saya ingat lagi pakcik saya, kebetulan dia pun orang PKR, dia kata you bertanding lah kat Kelantan, ada chance sikit nak menang. Selangor mana boleh menang? Ya, ni you kena remember those were the BN days. Pak Lah menang 90%. Tapi I was born in KL, memang membesar di PJ. Saya rasa kalau saya balik Kelantan, orang Kelantan kata kecek bunyi siar, tahu? Bercakap macam orang Siam. My accent, my Kelantanese accent tu tak pure lah. So I decided to run in Selangor. I thought it was just going to be something to write in my
diary lah, boleh cerita kat anak cucu kan. Dulu ayah pernah bertanding. Masuk bertanding, bukan saja saya menang, we won Selangor, we won Penang, we won Perak, we won Kedah pada waktu itu. Orang tak kenal pun kebanyakan daripada kami, tetapi orang menyampah dengan UMNO Barisan Nasional. Betul atau tidak? Tapi saya suka. Waktu itu, you really know who your friends were. Sebab mereka berkawan dengan kita bukan sebab kuasa. Mereka berkawan dengan kita sebab idealism. Dan sebab itu, saya dan Rafizi, kami relax. Tak ada pun buka TV, tiba-tiba rindu nak pergi ke Kongres PKR. Tak rindu. Because we are happy dalam bersama. Sebab saya tengok idealisme yang sama ada di kalangan saudara dan saudari. Dan itu sangat-sangat bermakna. Tetapi yang paling penting, kita kena pastikan kita tak ulangi kesilapan lama. Because power can change. Yes, we want power. Tetapi we want it the right way. Kita tak tergesa-gesa. Ada orang tanya, kenapa tak macam parti wawasan? Kan, parti wawasan terus menang 3 kerusi dekat Negeri Sembilan. Sebab dia berkawan dengan parti lain. But that is where the problem lies. Because I think people are tired. DAP masuk kempen, oh kita nak lawan PAS, nak lawan UMNO. Kita umumkan ketibaan saudara Rafizi Ramli. DAP umumkan, ya, oh kita nak lawan UMNO, nak lawan PAS. Last DAP berkawan dengan semua dah. Sama, PAS, UMNO pun sama. Dia attack DAP, tetapi bila dia perlu DAP, dia berkawan dengan DAP. Haji Hadi bila halal peluk orang DAP, dia peluk. Bila ini musuh Islam, jadi musuh Islam, ikut suka hati dia. So that is why bersama kita ambil pendekatan yang berbeza. We know it will take longer slightly. Kita menjangkakan dalam tempoh mungkin 5-7 tahun. That we can reach that critical mass untuk kita mencabar parti-parti politik yang besar yang ada di dalam negara kita. Jadi sebab itu, kita susun betul-betul gerakan ini. We are planning it carefully. Kita nak cuba elak belajar daripada kesilapan parti-parti yang lama. Parti bersama ini, it will be truly different. Penang ni sangat penting. Dulu pun ada. Actually the first real successful multiracial party di dalam negara kita ialah Parti Gerakan yang original 1969. Syed Hussein Al-Attas, Lim Chong Yu dan beberapa pimpinan yang lain. Kemudian ada perbezaan pandangan, some of them went to form Pekemas. Ni orang yang sama ada dia cukup umur ataupun dia belajar sejarah. Saya tak cukup umur pun sebenarnya, tapi saya belajar sejarah. Dia buat Parti Keadilan Masyarakat, Tan Chee Kun, Ahmad Bostamam. Sebab mereka merasakan you need a multiracial party with substantial orang Melayu baru boleh berjaya. Tetapi Pekemas tidak berjaya, hilang. Gerakan pun masuk Barisan Nasional. DAP juga dulu dikenali fighting tentang isu-isu hak asasi, isu kaum minoriti dan sebagainya. Tetapi after so long in power, lama-lama orang pun dah tak tahu what does it stand for. Orang pun muak. Saya tahu orang Penang pun dia kata boring lah tengok sini gaduh macam kalau dekat dulu kita ada apa Tun Mahathir dia gaduh kan dengan Pak Lah, lepas tu dia gaduh dengan Najib. Sini pun ada juga kan version Penang. Bergaduh. Tetapi rakyat di bawah, what has changed? What has changed? Where is the original idealism? Saya mula-mula saya ingat dalam convention DAP ni, they would have voted to go out of government. Sebab bagi saya that would be the logical thing to do. Tetapi betul lah, ya, nak tinggalkan gaji, nak tinggalkan kerusi, bukan hanya menteri, all the way down ni, kan, daripada menteri, exco, apa lagi? Menteri Exco sampailah ketua kampung, GLC, ada pelbagai tempat-tempat yang sangat empuk.
Jadi keputusan mereka ialah untuk kekal. So apa yang syarat-syarat, of course lah PM kata dia nak buat reform ni, reform tu. Kenapa kena sampai level ni baru nak bercakap? Dan yang saya paling kelakar bila DAP ada beberapa suara dalam DAP, dia kata punca kekalahan DAP ialah bersama. Kan? I would like to take the credit. We would like to take the credit lah. Kan? Tetapi realitinya dekat Sabah tu bersama tak lahir lagi. Saya tahu orang Sabah ni hebat, tapi manalah dia taklah sehebat yang dia tahu dalam bulan 5 nanti akan lahir parti bersama, jadi kita tolak DAP. No. A lot of them stayed at home, tak keluar mengundi. Ada yang undi parti warisan. Tu di Sabah. PRN Sabah. Kemudian di Johor, kita masuk. Ada 2 kerusi yang mana majoriti BN lebih kecil daripada undi yang bersama dapat. Tapi persoalan saya, how do you know orang yang undi bersama tu akan undi PH? Kan? Mungkin dia duduk rumah. Mungkin saya tak tahu dia undi BN ke apa. Kita tak tahu. Why is it the assumption that semua undi bersama ni ialah undi PH? And at the end of the day, banyak lagi kerusi-kerusi lain di Johor tu kalau bersama tak bertanding pun, PH tetap kalah. PH kalah dan hilang deposit di I think 7 atau 8 kerusi di negeri Johor. Bersama hilang deposit di Johor tak terkejut sebab a lot of people didn't really know the existence of the party. Kita baru sebulan 2. Tetapi untuk PH yang pernah menjadi kerajaan di negeri Johor, hilang deposit, bukan 1, bukan 2 kerusi, that is something wrong. Dan di Negeri Sembilan, kami tak masuk. Kami tak masuk. Kan? Jadi, tetap kalah juga. Jadi bagi saya, akhirnya, masalah parti-parti ini ialah kerana mereka ni suka main hantu. Tahu? Kita kan, kalau anak-anak kita, kalau orang Melayu lah, kita tak suka budak-budak ni main waktu maghrib, waktu orang nak semayang, nak makan, nak mandi. Jadi kita kata banyak hantu berkeliaran. Sekarang kita dengar apa? DAP dia akan mainkan kalau undi bersama PAS akan jadi kerajaan. Ataupun UMNO masuk balik. Kalau UMNO pun main juga, kan? Dia kata mungkin kalau orang Melayu tak bersatu, DAP berkuasa lagi. Itulah, that's the game. Permainan hantu. Tetapi tidak ada parti-parti ini bersungguh-sungguh nak suruh orang undi mereka. Sokong mereka. Out of conviction sebagaimana dulu orang pernah. Ya, kalau kita ingat 2018 orang kumpul duit. Saya ada kawan saya kerja dekat Singapore. Dia ahli satu club lah, macam golf club di Singapore. Mereka kumpul duit supaya staff Malaysian dapat balik mengundi di Malaysia pada waktu itu. Orang daripada Amerika, ada that lady pergi Houston, ni bukan New York, bukan LA, tempat yang jauh, Houston. Dia pergi airport cari siapa-siapa yang akan balik ke Malaysia. Terjumpa seorang pilot yang nak balik mengundi di Malaysia. Pas, dan dia pengundi di Bukit Mertajam. That Indian girl. That spirit to change the country, where has it gone? Sedangkan Perdana Menteri pada hari ini ialah Anwar Ibrahim. Kerajaan pada hari ini betul tidak ada absolute majority, tetapi kita PH ni maksudnya dah ada enough seats. Dan saya Rafizi mungkin akan sebut sedikit dekat kabinet, bukan nak cakap apa, tetapi tak boleh nak salahkan UMNO sahaja kalau kata reform ni tak jalan, reform tu tak jalan. Sebahagian mungkin betul, tetapi yang lain tu PH yang tak nak buat, Anwar Ibrahim yang tak nak buat. Jadi saudara-saudara, saya punya harapan, Penang ni is a bellwether state. Orang Penang berani berubah. 1969 orang Penang dah undi parti Gerakan. Before Gerakan was part of Barisan Nasional pun. 2008 anda undi DAP PKR. Jadi harapan kita, if you are tired with what's happening in Penang, dan isu Penang ni real. Soal masalah kos kehidupan di Penang.
Ya, cukai naik lah, ini naik, macam-macam. Ini beban ini dirasai oleh orang biasa. Pembangunan nampak, bangunan makin tinggi, tetapi siapa yang untung? Adakah orang Penang yang untung? Atau tokek-tokek besar? Tokek besar yang untung. Okey, tokek besar Penang, tak tahulah. Tetapi the ordinary people of Penang, tak kira lah you're Malay, Chinese or Indians, how much are you benefiting from the development that you're seeing in Penang? Kan, dan kita tahu sejarah DAP ini mewakili orang biasa. Mewakili orang yang kerja warung. Tetapi where has that all gone? Itu persoalan, dan sebab itu Parti Bersama kita cuba nak buat satu perubahan, pembaharuan. Kami nak bina polisi kami. Tadi ada saudara Ibrahim Sani, kita ada banyak lagi kepimpinan-kepimpinan kita yang professionals, yang telah meletakkan jawatan. Kan, saudara Samdek Jo, budak KL, orang biasa, Catholic High School PJ. Dia musuh ketat dengan sekolah lama saya dulu, LaSalle. Dan dia tak dapat tempat dekat course yang dia nak buat dekat Malaysia, pergi dapat scholarship luar negara di Australia. Bekerja di sana, kemudian bekerja di pelbagai lah tempat besar-besar di Singapura dan sebagainya. He took the decision to resign and come back to Malaysia untuk membantu Parti Bersama. Dia menjadi jurucakap untuk dasar bagi Parti Bersama. Umur dia lebih kurang 30 tahun. Itu satu. Kan tadi saudara Ibrahim, dia daripada latar belakang korporat, banking, media. Apa hal lah dia masuk politik kan? Saya nak buat langkah terbalik, dia datang ke sini. But he made a choice. So ini, dan mereka tahu bahawa Bersama ini memang tak ada janjikan apa-apa. Kita macam PKR tu, it should be embarrassing for PKR. Dia punya talent dia ialah Tian Chua dan Xavier Jayakumar. Kan, orang dah man of the past. Itulah makna yang dia boleh bawa as a governing party. Kan, tetapi kita, parti yang kecil, kita dapat bawa orang-orang baru untuk masuk, anak-anak muda baru untuk masuk. That is what we are trying to build untuk anda. Yang kita harap, ini bukan soal kita bergaduh dengan PH ke apa. More than half ahli Parti Bersama bukan daripada mana-mana parti. Tak pernah menyertai mana-mana parti. 15% daripada Parti Melayu. UMNO, PAS, Bersatu dan Amanah dan sebagainya. Wawasan belum lagi, kita tak tengok lagi. Sebab dia adik kepada kita lah. Mungkin lepas ni akan ada. Tetapi the point that we're trying to make is that this is something new. Kita nak betul-betul reinvent politics. Kita nak memastikan politik ini bukan lagi soal tauke. Bukan lagi soal nak salah guna kuasa. Kan bayangkan kita ada Perdana Menteri 2022, dia boleh bercakap di Parlimen sebagai Ketua Pembangkang, peruntukan untuk semua wakil rakyat. Bila dia jadi PM, tak bagi pembangkang tu satu. Parti sendiri pun dia tak nak kasih. Kan? Parti sendiri tak nak kasih. UMNO duk serang dia, cuit-cuit hari-hari dapat. Tetapi orang parti sendiri pun dia tak nak kasih. So enough is enough. Kan? I think that's very clear. You can be tested with hardship. Susah, tak ada kuasa, masuk jail. Tetapi you can also fail when you are tested with power. Kan? Jadi kita nak Parti Bersama ni future proof. Kita yakin mungkin kena tunggu sedikit, tetapi bila kita dapat dan diuji dengan kuasa, we hope that we can really deliver change dan rakyat akan yakin dengan kita, dan kita harap sokongan orang-orang Penang. Ya, sebab orang Penang ni, you are very open and I think you are tired of what you are seeing in Penang today. Boleh? Terima kasih, kita jumpa lagi dalam program-program yang akan datang. Terima kasih.